kita akan mulakan kita punya sesi pagi kita dengan Morning Coffee with Walton ni. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang sudi hadir. Terima kasih kepada mereka yang masih mengikuti Zoom kita setiap pagi ini. Dan saya harap adalah manfaat sedikit yang kami daripada pihak syarikat dan ejen-ejen yang berkongsi dapat bawakan kepada anda melalui penceritaan-penceritaan kami ya. Okey, sekejap biar saya share slide saya dulu. Okey. Uh, InsyaAllah. Okey. Alright. Jadi pagi ni bersama saya uh, Johari. Pagi ni bersama saya pula, bersama dengan anda dalam sesi kelima. Kita baru start je Morning Coffee with Walton ni. Ini merupakan sesi kelima kita kalau tak silap saya. Dan sama-samalah kita mendengar, kita ambil pengajaran, kita ambil nota dengan apa-apa yang dikongsikan oleh host kita pada hari ini. Terima kasih hadir. Assalamualaikum Puan Nunaini. Apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Puan Nunaini yang sudi bersama saya kejap lagi hari ini ya, bersama tim beliau. Tapi sebelum tu kan saya nak cerita sikit. Sebab dalam 5 sesi yang sebelum ni dua perkongsian yang kita dengar tentang penolakan, rejection. Jadi banyak juga yang ejen bercerita tentang rejection. Jadi saya nak sentuh sikit bab rejection ni memahami rejection, memahami penolakan. Penolakan ataupun rejection itu normal je dalam bisnes kita sebenarnya. Penolakan itu biasa, kita kena faham yang itu. Dan kita kena terima penolakan ini sebenarnya hanyalah satu proses sahaja. Dia hanya proses. Jangan ambil penolakan itu, rejection itu, jangan ambil sebagai something personal tau. Dia tak boleh, hati tisu tak boleh. Dia tak boleh ambil benda ni sebagai satu personal. Sebab selalunya rejection itu berlaku kerana prospek merasakan mereka tiada masa, ada masalah bajet atau mereka kurang jelas tentang apa yang kita ceritakan. Jadi daripada kita tanya, kenapa dia reject aku? Apa salah aku? Daripada kita tanya soalan-soalan begitu dan hanya downkan diri kita, kita perlu tanya, apa perkara yang mereka kurang jelas? Apa yang mereka tak clear? Dan kalau prospek itu sekali-sekala bila kita tanya, ada yang mereka jawab, biasalah macam tadi lah, tak ada masa lah, saya ada kerja lain lah, saya kurang duit lah, saya tak pandai bisnes lah. Ada yang mereka jawab begitu kebanyakannya. Tetapi kalau kita tanya dengan cara yang berbeza ataupun antara satu dua yang cakap alasan-alasan yang normal tu, kita tanya tau. Dan mereka mungkin jawab dengan ikhlas kalau mereka suka anda, kalau mereka percaya kepada anda. Kita tanya daripada kita sibuk tanya, apa yang aku salah ni? Kita tanya, apa perkara yang kurang jelas kita tanya. Jadi kita boleh tanya dia lagi, apa yang boleh meyakinkan anda ni untuk mencuba produk ni? Kita tanya dia soalan-soalan begitu. Kerana antara 10 orang, 200 orang yang kita jumpa tu, akan ada beberapa orang yang ikhlas yang bercerita akan beritahu anda, selain pada alasan-alasan biasa, apa yang mereka tak jelas. Jadi kita kena ambil itu sebagai satu data kita. Dan kalau kita ikhlas mahu bantu, jangan tengok prospek sebagai potential income saja, tengok duit kat dahi je. Sebab kalau kita ikhlas mahu bantu, seorang yang, dan kita tanya dengan soalan-soalan yang betul, seseorang yang menolak anda hari ini mungkin akan menerima anda beberapa minggu atau bulan yang akan datang sebenarnya. Jadi yang penting kita kena ikhlas. Jadi betulkan niat kita dulu. Kita bawa mereka kepada produk Voltan ni untuk membantu. Dan kita kena faham lah, nak bantu dia sakit ke, bantu dia jana pendapatan ke, kita kena faham. Perkara ini benar-benar berlaku Banyak cerita kita dengar, macam baru ni pun cerita kita dengar juga. Mula-mula prospek tu reject. Pada awalnya dia reject. Lepas tu kita tak cari dia, dia cari kita balik. Jadi cara kita berinteraksi itu sangat penting. Dan kita kena ikhlaskan lah. Kita kena ikhlas. Bukan saja ikhlas di hati. Oh, saja aku ikhlas nak bantu dia. Tiba-tiba bila jumpa dia nak kita marah. Bolehlah macam tu. Kalau kita ikhlas dan keikhlasan hati kita ni, kalau benar-benar ikhlas akan terpancar kepada body language kita, muka kita. Dan kalau dia reject kita hari ini, tak mustahil dan banyak cerita kita dengar ni.
Hari ni dia reject kita. Besok, lusa, bulan depan, minggu depan dia cari kita pula. Hari tu kau cerita kecil manis kan? Saya ada kawan yang macam tu. Jadi kita kena ikhlas. Dan ini kisah benar. Dan sangat penting kita kena faham jika kita ikhlas prospek hanya menolak tawaran yang kita berikan, bukan menolak anda. So don't take it personal. Mereka bukan reject anda tau. Tapi dengan syarat kita pergi dengan niat ikhlas, kita pergi dengan presentable. Kalau kita compang-camping, of course lah dia pun tak percaya juga kita. Tapi kalau kita pergi dengan kita bersedia, pakaian kemas, presentable, dan kita ikhlas. Bila kita bercerita pun kita ikhlas. Ikhlas nak membantu. Ini kita kena faham. Dia bukan tolak anda. Dia hanya tak bersedia untuk menerima lagi. Itu sahaja. Jadi satu lagi perkara yang penting ialah kuantiti. Kuantiti ini kena faham. Dalam business networking ini, kejayaan selalunya bergantung pada nisbah, ratio. Dia bukan bergantung kepada interaksi anda sahaja. Dia bergantung kepada nisbah, kepada ratio. Contoh, ini normal tau. 1 daripada 10 perbualan anda berjaya. Maka 9 yang menolak itu, ianya bukanlah kegagalan, tapi sebahagian dari proses. Dia macam biasalah kita buka kedai pun, contoh. Saya buka restoran hari ni, tiba-tiba penuh orang. Dia ada proses dia. Minggu ni saya buka, orang baru nak kenal. Kan, orang lalu depan kedai kita panggil, mai lah makan, mai lah cuba. Dia cakap tak apa. Sebab dia tak termasuk di dalam kuala dia tu. Sebab dia tak pernah trigger lagi. Jadi bila kita jumpa bercerita itu, sebenarnya hanyalah satu trigger point sahaja. Macam kita buka kedai, dia tak ada dia tiba-tiba hari ni penuh orang. Kita nak buka kedai pukul 10, pukul 12 dah habis makan. Tak ada. Dia satu proses. Mula-mula mesti ada makanan kita yang tak habis. Dia satu proses. Orang nak kenal kita. Jadi sama juga dengan prospecting ini. Ini adalah satu proses. Kalau 1 daripada 10 perbualan anda yang berjaya, maka 9 yang menolak itu bukanlah satu kegagalan, tapi sebahagian dari proses saja. Yang penting anda perlu track. Anda perlu tengok, anda perlu catat nisbah anda itu. Supaya anda nampak trend dia. Bukan hanya bergantung pada emosi. Orang reject je, alah apalah aku salah lah, petuk kepala, hentak kat dinding. Tak ada. Kita kena track. Nisbah saya berapa? 1 daripada 5 ke? 1 daripada 10 ke? 1 daripada 20 ke? Kita kena track. Ini jangan ada apa-apa emosi apabila kita memprospek. Dan anda juga kena track target audience anda. Jika anda selalu ditolak, mungkin kita pun silap ni. Kita bercakap dengan audience yang kurang sesuai. Bukannya tawaran yang kita buat itu lemah. Jadi kita kena faham audience kita terlebih dahulu sebelum kita dan kemudian kita fokus pada apa yang audience itu mahu. Jadi kena mengenali prospek anda. Lebih baik anda mengenali prospek anda dulu. Ada yang memang dia ada background networking contoh. Jadi itu cerita dia terus ke plan lah. Contoh, produk sekejap je syarikat, produk dan plan. Sebab dia memang nak buat bisnes. Dan ada pula audience kita yang memang mencari penawar. Yang itu kalau dah cerita plan, mesti dia tak nak dengar. Kan, kita cerita, boleh jadi kaya, boleh tengoklah dia dapat kereta. Dia sakit. Jadi kita kena faham audience kita. Jadi kita splitkan. Kita splitkan itu dan kita kena track juga audience kita tu apa. Yang penting jangan emosi. Apabila berlaku penolakan, jangan emosi. Pagi ni keluar pakai cantik-cantik, jumpa orang pertama reject. Balik rumah nangis. Apalah, tak nak aku. Jangan emosi. Dan apabila ditolak, kita kena cepat reset. Gunakan penolakan itu sebagai data dan move on. Ingat setiap rejection itu adalah data dan move on. Jangan biarkan rejection itu terkumpul lama dalam fikiran dan melemahkan diri kita saja. Penolakan, anda kena faham, penolakan itu hanyalah satu proses dan semua orang akan melaluinya. Yang penting kita guna balik strategi kita A, B, C, D. Ada produk, ikhlas ni. Ada produk, bagi cuba, ikhlas. Bila dia cuba, kita cerita dan bila dia dah join kita, contoh, kita duplikasikan dia, bantu dia untuk berjaya insyaAllah. Jadi akhir sekali, apa pun yang berlaku, sama ada mereka join anda ke, mereka tolak ke, jangan putuskan hubungan. Ini pentingnya. Ada yang join hanya jadi user, kita tak servis. Tak boleh. Dan ada juga yang
kita cerita dia tak nak join, terus tak nak kawan dengan dia, terus delete dia, terus block dia. Tidak boleh, jangan putuskan hubungan. Dan kalau ada penolakan pun, kita profesional dan kita masih bersopan supaya pintu itu masih terbuka. Anda dah okey dah ni sebenarnya, anda dah dapat dah satu prospek. Tapi kalau dia tolak, jangan putuskan hubungan, sebab peluang sebenarnya masih terbuka. Pintu tu kita nak sentiasa terbuka. Banyak peluang sebenarnya yang akan datang pada masa depan, insyaAllah. Jadi itu mukadimah saja pada hari ini. Kerana hari ini sebenarnya saya membawakan untuk anda perkongsian dari salah seorang leader hebat ni. Saya rasa ni dia hebat ni. Tengok muka pun tahu ni hebat ni. Saya bersama dengan Puan Nur Naini, Hajah Nur Naini, bersama dengan tim beliau yang akan menceritakan kepada kita pengalaman, sharing, kita dengar supaya kita dapat ilmu. Dan sedikit info tentang Hajah Nur Naini ni. Beliau saya kenal lama juga, dan Alhamdulillah sekarang ni dengan berkat usaha dia, dengan berkat istiqamah dia, dengan konsistensi dia, saya happy saya tengok dia dah masuk dalam top 30 kita. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan kepada Hajah Nur Naini dah masuk top 30. Dan dalam EPL yang lepas tu beliau telah pun mencapai diamond. Jadi leader besar ni telah mencapai diamond dan membuktikan bahawa diamond dia tu bukannya hanya semata-mata satu luck, satu tuah. Jadi EPL yang baru ni dalam masa 2 minggu saja beliau telah pun menjadi silver. Alhamdulillah, tahniah kita ucapkan. Dan yang saya kagum bukan sahaja dia betul-betul menjaga tim dia. Saya bersama Hajah Nur Naini, umrah pun kita pernah pergi sekali, dan saya tengok Hajah Nur Naini dia memang sangat-sangat menjaga ejen-ejen dia. Jadi tak heran lah. Saya tak heran lah. Dia jadi silver Januari, saya tak heran. Dan saya tak heran lah. Bukan saja beliau menjadi silver kerana beliau sangat prihatin dan menjaga tim dia. Sekarang ni beliau telah bawa 20 orang ejen dia juga. 20 lebih orang daripada ejen dia juga telah menjadi silver. Jadi Alhamdulillah prestasi dia sangat baik. Dan saya rasa Hajah Nur Naini ni memang confirm lah boleh ikut kita pergi gold ni. Saya rasa beliau akan dapat gold. Dan saya nak Puan Hajah Nur Naini terus berusaha. Jom kita ambil platinum juga tahun ni. InsyaAllah kalau boleh lagi rezeki tu repeat diamond tu. Jadi Puan Nur Naini dia dah pun redeem selama di Vault 10 ni. Jumlah redemption dia dah hampir RM70,000. Alhamdulillah. Dan kita doakan Puan Naini terus berjaya bersama di Vault 10. Sebab saya seronok bila saya dapat cerita tentang orang berjaya ni, saya sangat-sangat seronok. Tu dia, segak orang dia Penang mari, sangat segak. Jadi dia sentiasa penampilan dia sentiasa jaga. Jadi sebab kita tak tahu kita tak tahu tang mana kita jumpa prospek. Jadi bila kita keluar je, kita kena sentiasa make sure kita ni presentable. Seperti Hajah Nur Naini juga. Hajah Nur Naini juga rajin bersharing. TikTok lah, social media, sangat rajin untuk beliau sharing tentang vintage, tentang kopi. Jadi tak hairan lah saya tengok Hajah Nur Naini mempunyai satu potensi yang besar di Vault 10, insyaAllah. Jadi jangan kita buang masa lagi. Saya nak menjemputlah Puan Hajah Nur Naini Abu Bakar bersama tim beliau untuk bersama sharing dengan kita untuk pagi ini. Assalamualaikum Hajah Nur Naini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya clear ke Tuan Jo? Allahu Akbar, merdu. Jadi teruskan Puan Nur Naini, silakan sharing anda. Tuan Jo selaku kita kata marketing of manager lah kita kata di Vault 10 International. Dan salam sejahtera, selamat pagi untuk semua yang hadir pada sesi pagi ini. Alhamdulillah, diperkenalkan tadi, saya Puan Hajah Nur Naini binti Bakar, ataupun senang panggil saya Kak Nur je. Saya senang Kak Nur tu saya lah, insyaAllah. Jadi kalau nak sebut Kak Nur Naini ni panjang sikit kan. Jadi sebut Kak Nur, saya lebih selesa lah. Jadi untuk hari ni Alhamdulillah, terima kasih untuk pihak Voter yang mana memang hari ini menjemput saya, Kak Nur dan tim untuk berkongsi pada pagi ini. Dan kalau ikutnya sebelum-sebelum ni pun Kak Nur suka memang setiap pagi bila kita ada
motivasi pagi sebelum kita keluar buat kerja ke ataupun sambil-sambil kita buat kerja, ia satu sutikan lah ataupun vitamin untuk kita memulakan kita kata kita ataupun memulakan sharing kita. Bagi yang pertama kali yang mungkin tengok Kak Noh hari ni, Kak Noh sharing sikit lah, macam mana Kak Noh join Voten International. Kalau ikutnya Kak Noh Alhamdulillah, diperkenalkan Voten International ni oleh seorang upline ataupun leader Kak Noh yang Kak Noh kenal dalam bisnes yang lama, iaitu Tuan Wahid Ahmad dan juga Puan Nohayati Mak Saleh. Yang mana beliau melamar Kak Noh pada bulan Jun 2022. Ketika itu memanglah Kak Noh tengah tercari-cari juga, walaupun Kak Noh masih di bisnes yang lama, tetapi Kak Noh tercari-cari juga satu produk yang Kak Noh nak bagi suami Kak Noh makan untuk gunalah. Sebab ketika tahun 2 PKP 2020, sebab suami Kak Noh seorang kontraktor, yang mana ketika itu beliau masa tu kan pekerja masih tak ramai, jadi beliau pernah lah jatuh bumbung dalam tinggi yang 10 kaki, dan beliau juga pernah jadi kita kata masalah kesihatan selepas itu. Yang mana kalau tengok beliau sendiri selepas itu dia memang tak sihat disebabkan dipanggil, kalau tanya doktor pakar, dia panggil fasik tengkuk, GERD dan sebagainya lah. Dan sebenarnya Kak Noh juga pernah semayang hajat. Sampai satu ketika Kak Noh pernah bagi suami minum produk-produk yang Kak Noh join sebelum ni, usaha juga dari produk yang harga tinggi, sederhana dan rendah, tetapi tak boleh juga. Tak ada kesal yang Kak Noh nampak sampai Kak Noh satu tahap tak tahu nak buat apa. Maksudnya kita sampai satu tahap Kak Noh cuma semayang hajat je. Minta Allah tunjuk adalah penawaknya untuk masalah kesihatan suami ketika itu. Dan memang Alhamdulillah macam Kak Noh tersebut tadi, Tuan Wahid bin Ahmad, kerana beliau sendirilah memberi Kak Noh cuba. Sebab tu Tuan Ju sebut tadi, A ada produk, B tu beri cuba. Betul, Tuan Wahid bagi Kak Noh cuba untuk Kak Noh bawa balik ketika itu VR4 kapsul dan juga VKF. Dan balik tu Kak Noh tak makan banyak sangatlah, Kak Noh bagi suami minum. Tetapi Alhamdulillah dengan izin Allah, Kak Noh nampak perubahan dalam masa 3 hari macam tu, dah ada nampak perubahan yang mana kalau sebelum ni suami Kak Noh bangun pagi sahaja, kalau dia terkejut sama ada telefon berbunyi, kadang-kadang terjaga kan selepas subuh, kadang terlena saat terjaga, dia terkejut saja dia akan jadi pening. Sebab saya dan suami memang tekanan darah kami tak jarang tinggi, dia selalu rendah. Bila rendah menyebabkan kita kerap pening. Pagi tu tak boleh kalut-kalut lah, maksudnya kalau bangun doktor kata kena ikut step. Duduk dulu, berdiri dulu, lepas tu baru jalan. Tapi kalau kalut-kalut ni pagi-pagi, agak-agak nak ikut step dah, lupa dah step. Betul tak? Mana kalut-kalut nak bangun ni, ada ikut step? Tak ada dah, kalau Kak Noh kalut terus kan. Tambah kalau zaman anak kecil-kecil dulu, anak sekolah, lagi ikut tak ada step lah. Dan bila ketika nampak perubahan ni, dia tak pening. Pagi tu dia bangun, 3 hari selepas dia ambil tu, dia tak pening, dia boleh bangun. Dan bila call mengejut pun dia tak terkejut. Dan Alhamdulillah, kalau satu ketika bila dia terkejut, ni bukan kita nak aibkan suami, tetapi Kak Noh kongsi pengalaman. Sebab satu ketika tu dia sampai bila terkejut tu dia muntah angin, dia akan muntah lah dalam 10 kali, 20 kali, 30 kali paling banyak, sampai suara dia tak ada. Dan dia kadang membuang lah, terkencing, terbuang yang besar ketika yang sama. Tak kisahlah sama ada duduk di dapur ke, duduk di ruang tamu ke, duduk dalam bilik. Dan ketika tu kita pun masa tu umur suami bukannya umur sangat, baru 50-an. 55 ketika itu, 56 macam tu. Dan beliau sendiri ketika tu pun Kak Noh dah rasa macam kesian lah kan, sebab kita sebenarnya masa tu masih bekerja kan, walaupun bekerja sendiri, umur tu orang tu umur bekerja lagi, dan kalau umur 55 ni baru nak pencen kan. Tetapi Alhamdulillah setelah Kak Noh menggunakan produk VR4 dan VR4 kapsul dan juga kopi, menampak perubahan yang beliau semakin sihat dan sekarang dah boleh buat kerja seperti biasa. Yang tu membuatkan Kak Noh rasa, ya Allah Tuhanku, apa yang aku niat, apa yang aku minta, kau telah kabulkan. Macam tu lah. Kak Noh kalau bab-bab ni memang sedih. Sebab apa? Kita benda keluarga kan, orang terdekat kita, orang yang kita sayang, itu adalah satu benda yang dalam hidup kita nak macam kalau boleh sempurna saja. Tetapi kadang-kadang ujian kan, ujian
Tapi Kak Nur pikat satu je. Betul juga. Allah bagi ujian pasti ada sebab dan pasti ada imbuhan di sebalik tu. Dan Kak Nur ketika tu juga selepas diuji pada PKP tu sebenarnya asalnya Kak Nur ni banyaklah ujian. Kak Nur cerita sedikit. Pertama, suami. Kedua, ketika itu juga mak Kak Nur tak sihat disebabkan batu karang. Dia masuk hospital. Okey, bapa Kak Nur ketika itu juga masalah kanser usus. Mula-mula buasir saja. Lepas tu jadi usus pecah dan akhirnya doktor detect katanya kanser usus. Dan Kak Nur tengah rancak buat bisnes ni juga pada bulan Jun dah mula masuk. Dia macam ni je. Bila Tuan Wahid cerita, okey Kak Nur kongsi sikit. Bila Tuan Wahid tunjuk buku, Kak Nur tengok dalam buku orang yang berjaya tu, bukan Kak Nur nak mengata, tetapi Kak Nur nampak orang yang berjaya tu, latar belakang tu, maaf kata lah Nur, tu, utama masa mula-mula Tuan Yunus dan isteri Mak Lang, Pak Lang ketika tu. Dan paling Kak Nur kata tengok Puan Hajar Zaitun. Okay, satu leader Kak Nur yang hebat, yang Kak Nur hari ni bersyukur juga di bawah naungan Puan Hajar Zaitun Omar. Terima kasih banyak Kak Tun. Dan Kak Nur juga tengok Datin Sarina Chong. Dan Kak Nur tengok juga Tuan Murti. Kak Nur tengok umur-umur ni, Kak Nur rasa dia pun mesti 60-an. Kak Nur masa tu baru masuk dalam 50-an. Tak sampai lagi masa tu dalam 40 lebih. Dan Kak Nur ketika tu kata, kalau tera-tera ni pun boleh kan, hak 40-an ni tak apa nak boleh kan. Jadi maksudnya satu termotivasi untuk Kak Nur untuk menjalankan bisnes ni. Dan bila Tuan Wahid bagi peluang, Kak Nur terus tengok lah. Tengok memang Kak Nur berkenan dah. Memang satu syarikat ni, syarikat orang tempatan, iaitu Datuk Ismail Cik Adi juga berasal dari orang Kedah. Dan co-founder juga berasal dari orang Kedah. Dan Kak Nur tengok pula produk Halil Hitam ni antara produk yang sebelum ni Kak Nur tak pernah tahu apa itu black ginger, apa itu credam, apa semua tu tak tahu. Tetapi bila Kak Nur kata ini satu rezeki lah Allah nak bagi disebabkan anak ada masalah kesihatan, suami ada masalah kesihatan, mak pun ada masalah kesihatan, mungkin inilah satu penawar yang Kak Nur kena bagi mereka cuba. Dan bila mereka cuba, Kak Nur nampak ada peningkatan lah, ada kesihatan, okay? Mak Kak Nur pun sihat, suami Kak Nur pun sihat, bapa pun sihat. Dan setelah 5 bulan Kak Nur buat sampai je bulan 12 2022 tu satu ujian lagi datang. Kadang-kadang kita ni kan ada target. Kak Nur ni bila masuk-masuk kata kalau boleh setahun dah nak redeem lah sebab apa mereka kata boleh dapat duit. Dan ketika itu pun terang Kak Nur memang tak ada modal. Masa Kak Nur mula join tu Kak Nur kata macam mana aku nak beli produk-produk VR4 semua ni dah kata bagus kan. Jadi kita pun teringin lah nak bermula dan Kak Nur memilih package yang betul iaitu super dan premium. Dan bila tengok super dan premium ni dengan 3 akaun, Kak Nur kata macam mana ni ketika dapat peluang pun ketika tak apa nak ada. No, selalunya orang kata kadang-kadang dapat peluang ni kalau mai ketika ada no sedap juga ni kan. Tapi ketika tak ada, Kak Nur fikir-fikir macam mana nak beli kan. Nak guna biasa-biasa mesti nak kena guna duit kan. Dan ketika itu Kak Nur pun buat satu keputusan. Sebenarnya duit Kak Nur ada dalam simpanan tu yang tu saja. Memang tak ada pilihan. Dan Kak Nur buat keluarlah duit daripada tabung haji. Sejumlah yang Kak Nur keluarkan untuk 3 package super tadi. Yang mana Kak Nur rasa macam banyak jugalah 10,000 kan. Bagi kita orang tak ada ni 10,000 besar kan. Bagi yang ada mungkin alah 10,000. Tapi Kak Nur rasa 10,000. Dan ketika tu tak ada Tuan Jo. Kak Nur pula ketika tu dalam senarai ranking lah. Okay, untuk ke haji masa tu. Okay, kalau Kak Nur tengok 2022, Kak Nur tengok tarikh yang kalau dipanggil haji adalah 2024. Agak-agak 2 tahun tu. Dan kau nak simpan balik kalau buat keluar duit tu. Okay, Kak Nur beranikan diri, memang ada baki ada sikit lagi untuk yang tak boleh buat keluar tu, Kak Nur buat keluar hak boleh 10. Dan bila Kak Nur buat keluar 10,000 tu, Kak Nur ambil package super untuk 3 akaun Kak Nur dan juga Kak Nur buat family plan dan untuk anak-anak dan sebagainya. Dan bila Kak Nur terpaksa lah, itu satu pengorbanan lah. Okay, satu pengorbanan daripada Kak Nur. Kalau Kak Nur hari ni tak buat keluar yang tu, Kak Nur memang tak ada pilihan nak beli dengan apa, tak ada. Okay. Dan Kak Nur jenis tak suka menyusahkan siapa-siapa lah. Okay, nak menyusah suami pun dah dia pun tak apa sihat kan. Kita nak tambah beban kan. So memang Kak Nur ambil duit tu, ambil satu keputusan. Kak Nur kata setahun Kak Nur nak simpan balik lah. Okay, Kak Nur ada target lah. Okay, sebab sebelum ni pun syarikat lama pun Kak Nur buat satu tahap tu boleh lah kan. Kita kata kita pun boleh. Rasa macam dengan plan ni lagi senang, lagi boleh. Dan bila Kak Nur keluarkan tu, Kak Nur bermula bulan Jun tu dan bulan 12 pula nak jadikan kita kata rezeki lah, Kak Nur panggil rezeki bulan 12 2022 tu
anak Kak Nur yang sulung pula accident teruk 50-50. Satu tahap doktor kata memang kalau kata hari ni kena jaga dia di hospital lah. Memang tak boleh lah kita nak keluar ke, kita nak pergi buat kerja tak boleh langsung. Sebab apa? Dia patah di pinggang tu sejengkal di pasang area. Dan kiri kanan lutut pun patah. Okey, accident motor biasalah kan. Okey, anak orang muda, budak lelaki. Kak Nur ada 3 orang anak lelaki. Jadi kita pun nak kata pun itu ujian lah. Kak Nur fikir itu satu ujian. Dan Kak Nur menggunakan sepenuhnya produk masa tu. Kak Nur menggunakan VR4. Okey, sebab dia, tapi Kak Nur masa tu, Kak Nur VR4 tu Kak Nur tak bagi dia makan lagi. Kak Nur sapu di luar je. Sebab bila area di pinggang dia pakai macam area TV tu Tuan Jo, dia jadi macam kalau kita ambil VR4 dia akan jadi macam sembuh luka tu. Tapi Kak Nur dengar, okey, doktor kata dia akan cabut area tu manual. Bila cabut manual, Kak Nur kalau bagi dia makan VR4, Kak Nur takut isi dia bertakut dekat besi-besi tu jadi susah nak angkat. Jadi Kak Nur menggunakan luaran je. Kak Nur sapu dia luka-luka, dia cepat kering, dia diisi baru. Dan Kak Nur bagi dia V-Protein ketika tu untuk dia makan sebab untuk tenaga. Masa tu dia pakai Pampers. Okey, selama 5 bulan lah dia pakai Pampers dan juga dia ambil dengan vitamin lah, susu vitamin. Dan juga Kak nampak perubahan. Kak ambil juga VR5 untuk dia punya saraf-saraf dan nampak perubahan. Alhamdulillah dia dah makan, dia cepat sembuh. Maksudnya dalam 5 bulan tu dia boleh dah bawa motor macam biasa dan tak perlu lagi dah sepada buka area pun, cuma buat fisio je selepas itu. Tetapi yang Kak Nur rasa seronoknya, Kak Nur pun tak sangka ketika Kak Nur jaga dia di hospital bulan 12, bulan 1. Kak Nur ingat bulan 12, bulan 1 Kak Nur jaga dia di hospital. Tapi ujian yang seterusnya main pula Tuan Jo. No? Tapi Kak Nur anggap rezeki. Kak Nur tak mahu anggap itu ujian yang kita kata Tuhan nak bagi ni mesti ada sebab. Dan bulan Februari pula anak Kak Nur yang kedua. Tadi yang sulung. Kak Nur ada 3 orang anak je. Anak kedua pula disahkan kanser. Okey, kanser tu kalau orang lelaki kata-kata kanser prostat lah. Tapi kalau Kak Nur masa dulu asalnya jadi pasang surut. Okey, Kak Nur ingat pasang surut biasa. Rupanya di salah satu disahkan ada kanser. Dan bila ada kanser tu, Kak Nur terpaksa jugalah bulan Mac tu buat bukan buat fisio, buat buat kemo. Okey, jumpa doktor di GH Penang, sebab Kak Nur orang Penang, orang Seberang Perai nak, tapi pakar di Penang, di GH Hospital Besar Penang, sebab kalau pergi biasa kan mahal kan. So Kak Nur masa tu pun kos-kos dan sebagainya. Jadi Kak Nur pergi di GH, okey, dan buat rawatan tu sepenuhnya lah. Tetapi Allah izin ketika Kak Nur mula-mula join, Kak Nur ikut plan yang mana Tuan Wahid ajak, Kak Tun ajak, Kak Nur terus buat grup. Okey, Kak Nur memang macam hari ni lah orang kata buat silver, buat penajaan kan. Kadang-kadang memang benda ni tak suka kan, kita tak pandai. Tetapi benda ni bila kita ikut upline kata, sebab Kak Nur kenal Tuan Wahid, dia ada pengalaman 25 tahun dalam networking. Kak Nur ikut dia kata, dan bila Kak Tun pula di kelas kata, Kak Nur kata memang ini cara yang betul dan Kak Nur ikut. Kak Nur tak ada lah, okey fikir dulu. Lepas tu Kak Nur kata, tak mahu lah nak buat cara Kak Nur. Kak Nur memang ikut plan tu. Dan bila Kak Nur ikut plan tu, Kak Nur dah mula buat kita kata family plan dan mula buat penajaan sejak Kak Nur join tu. Dan rupa-rupanya walaupun Kak Nur kalut di hospital dengan anak ketika itu, suami anak suami tu, dan bulan 5, Kak Nur ingat lagi ketika kita nak raya ke macam tu lah. Okey, bulan 5 2023 Kak Nur dah claim 10,000 cash. Tanpa Kak Nur pun kata lah dalam kalut-kalut di hospital tu. Tu kata plan di water ni sangat unik dan sangat hebat. Sebab kita ikut plan macam tadi Datuk kata sebenarnya. Okey, terima kasih juga untuk Datuk Ismail Cik Ani, okey, yang mana memang buat satu plan yang hebat ni, yang Kak Nur pun tak sangka dengan kalut di hospital dengan anak-anak, walaupun kita macam masa tu dah tak boleh nak fokus, tetapi kita kod handphone adalah kod tolong key in dekat dalam di hospital ni, cari line Datuk Jo. Datuk Jo pula Tuan Jo cari line ni merata nak key in sale tu. Masa tu saya ingat lagi sebab anak bos saya kata tak apa pergi buat kerja, mai tugas Kak Nur untuk key in sebab kesian Kak Ampun sebab Kak Nur tak boleh turun padang. Jadi Kak Nur bantu di segi key in sale. Saya bantu mereka key in sale ketika tu. Mereka pergi lah tolong sponsor, mereka beri duit Kak Nur key in. Dan memang tak sangka juga terus boleh claim 10,000 ketika itu. Dan Kak Nur kata Alhamdulillah, duit yang aku target setahun nak dapat tu rupanya Tuhan bagi lagi awal. Dan Kak Nur simpan balik dalam tabung haji untuk Kak Nur buat haji. Tu time tengah susah macam tu, tiba-tiba Allah bagi 10,000, sangat-sangat bermakna. Sekejap. sangat sebab benda tu
kalau ikut dalam plan kira dah buat keluar duit, lepas tu dah mula buat, dah rasa semangat, tetapi lepas tu dengan ujian Allah bagi, dengan anak accident, dengan suami tak sihat, dengan yang kedua pula jadi masalah kanser adalah satu penyakit yang kronik. Kak Nur pun terfikir ini ujian lah. Tapi Kak Nur terang abang, memang kita ni manusia kan, kadang-kadang depan anak Kak Nur kuat, depan anak-anak ni apa Kak Nur, oh semangat, strong. Tapi balik di rumah dalam bilik ayah, mak kan, meriau lah Tuan Jo. Merambu ayat mata. Tapi siapa tahu kan, tambah pula ketika anak Kak Nur kemo yang bulan 3 tu, masa tu bulan Ramadan, bulan puasa. Kak Nur kira semayang di hospital, semayang apa, semayang orang buat apa tu sembahyang tarawih. Kak Nur pun sembahyang Tarawih. dan Kak Nur niat setiap kali sujud, niat dan orang kata doa mak kan, Tuhan izin. Tapi anak Kak Nur alhamdulillah sihat, buat kerja seperti biasa, dan ketika itu juga Kak Nur ada seorang cucu. Okey, masa tu anak Kak Nur yang kedua tu kahwin awal sikit. Tapi anak Kak Nur tu yang kedua dia aktif. Dia antara orang yang sekolah sukan Bukit Jalil. Dia pemain bola Selangor. Pernah lah dulu Selangor dengan under umur 18 tahun tu kan. Okey, jadi Kak Nur tengok alhamdulillah dapat masa tu juga cucu Kak Nur baru usia 3 bulan. Tu yang Kak Nur kata tak dekat menantu, biar Kak Nur lah handle cucu, handle anak Kak Nur. Okey, tapi tak apa, cucu dia handle. So alhamdulillah Allah izin, semua alhamdulillah sampai sekarang sihat dengan izin Allah, dengan produk-produk Asbab V series. Okey, Water International. Sebab tu Kak Nur kata ini satu anugerah yang Allah bagi. Dan Kak Nur, dari Kak Nur tu Kak Nur sharing pengalaman Kak Nur, keluarga Kak Nur, macam tu je. Allah izin. 10,000 tu letak balik kat tabung haji lah. Kak Nur simpan balik dalam tabung haji sebab Kak Nur memang takut lah kan, 2023 dah Tuan Jo. Bulan tu mereka dah panggil kursus haji. Dan Tuhan aturan Kak Nur ni kan, kita ni kadang-kadang betul tau senaknya. Kita tak salah, kita manusia biasa ni, kita akan rasa macam ujian apalah yang Tuhan nak bagi kat aku ni, dan apa benda lah Tuhan nak bagi rezeki yang besar ni. Rupanya bulan 11 2023 tu, saya dipanggil oleh tabung haji untuk pergi kursus haji, dan Allah izin 2024 memang saya ke haji, dan memang 45 hari dengan tabung haji tu, saya rasa itulah kita ternikmat, dan Allah nak bagi saya masa tu dah macam berehat sedikit, dan semua ketika tu Allah izin juga semua sihat, suami sihat, bapa sihat, mak sihat, cuma kita buat rawatan follow up saja dengan hospital. Tu kita kata yakin, dia sebenarnya produk ni, itu pengalaman Kak Nur lah. Okey, satu, bila kita ambil, kita kena yakin. Kita kena yakin dan kita kena makan istiqamah betul-betul untuk dapat kesan. Ada yang cepat, ada yang lambat. Okey, proses dia tu. Tetapi kita kena makan betul-betul. Sebab setiap rezeki yang Allah nak bagi tu, penawar tu, pasti ada. Cuma kita tahu ataupun tak tahu, ataupun kita kena istiqamah untuk makan. Itu sharing sikit daripada Kak Nur. Tapi memang Kak Nur hari ni ada jemput anak ejen Kak Nur, Tuan Jo, 3 orang hari ni. Kak Nur pun hari ni sebab ada 3 generasi jugalah. Generasi hampir 70-an ada. Okey, 50-an ada, 40-an pun ada. No? Generasi ni sebab apa? Sebab kita nak sharing ni, sebab dalam audience kita pun mesti ramai juga yang umur yang sama. Okey, lebih kurang macam tu, ataupun lebih muda lah. Ada juga yang muda kan. Tapi bagi Kak Nur, anggaplah satu motivasi kita. Sebenarnya kita ni dalam hidup kita, mesti kita ada satu impian yang besar. Okey, masing-masing ada. Tapi impian tu masing-masing yang tahu. Okey, kita semua ada impian masing-masing. Dan untuk hari ni juga, Kak Nur nak minta ada seorang anak buah Kak Nur lah. Okey, umur dia 69 tahun, nak masuk 70-an. Kalau ikut dia pesara lah daripada kita kata Telekom Malaysia. Kak Nur bukan kena dia rapat pun sebenarnya Tuan Jo. Kak Nur kena melalui suami. Okey, suami ajak pergi. Masa tu ingat lagi jamuan raya rumah dia. Kak Nur pergi dan Kak Nur ambil nombor phone lah. Biasalah kan kita nak sembang masa jamuan raya sesuai tak. Tak boleh lah cerita voten kita ni kan. Tetapi Kak Nur pun kata Kak Wan salam berkenalan. No? So Kak Nur nanti bila free Kak Nur main lah rumah Kak Wan sembang-sembang. Hari ni kita tak ada nak sembang. Macam tu lah. So berkawan. Okay, step pertama tip yang Kak Nur nak bagi. Kita kena banyak kawan. Walaupun Kak Nur sebenarnya terus terang abang lah. Kak Nur dulu pernah kerja bank. Dan hidup Kak Nur ni tak pernah nak berkawan dengan orang sangat. Tu dia pelik no, tak berkawan pula. Tapi bila orang sebut niaga ni kena berkawan, Kak Nur ikut je cara. Apa yang kata kena ada kawan, kena ada prospek. Kak Nur walaupun dulu terang-terang abang Tuan Jo, orang tengok Kak Nur sombong, tak suka senyum. Kak Nur jenis bukan tak suka naknya. Kak Nur rasa macam kalut. Masa sibuk, kita ni kan kerja bank, balik kerja dengan jam lagi, dengan anak kecil ketika tu.
Tak adalah nak pergi berjiran, nak kepo-kepo sembang. Hari cuti nak keliling rumah tangga kan. Tapi senaknya sejak buat ni kena pandai berkawan lah. Dan Kak Noh dah antara yang kawan kepada suami pun Kak Noh anggap kawan lah. Tak kira lah kan. Kawan suami, kawan kita juga. Okey, jadi memang Kak Wan Zainab ni pesara Telekom. Dan kalau ikutnya beliau sakit lutut. Okey, masa Kak Nina nampak dia sakit lutut, dia ada masalah darah tinggi. Dan kalau ikutnya dengan keadaan dia hari itu tu, Kak Nur rasa macam dengan umur beliau lah, dalam 60-an ketika itu, beliau memang nampak macam, tapi beliau orang nampak ceria tapi macam bila sakit lutut ni nampak lah juga kan kesakitan tu. Jadi memang Kak Nur perkenalkan produk dekat dia dan kita minta dah Kak Wan sendiri, Wan Zainab, untuk sharing dengan kita pada pagi ni. Okey Kak Wan dah kan? Okay, saya jemput Kak Wan Zainab untuk sharing sikit pengalaman Kak Wan. Wan Zainab, di mana anda? Assalamualaikum, Cik Jo. Waalaikumsalam. Tu dia. Numpak lagi kita. Ya, Sihat pagi ni? insyaAllah. Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ni dekat mana ni? Di rumah. Oh, cantik rumah no. Tak ada, biasa-biasa aja. Alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan masa, silakan berkongsi Cik Wan kita ni. Assalamualaikum, selamat pagi semua, ejen-ejen Volten. Saya Wan Zainab binti Mak Arsyad. Saya adalah pesara Telekom. Saya pesara masa umur 60 tahun. Lepas tu sekarang dah masuk pejam celik, tak sedap dah 9 tahun saya pesara, makna tahun ni saya umur 69. Alhamdulillah, Allah bagi kesihatan kepada saya dengan saya amalkan makan produk Volten. Saya sebelum ni memang dekat nak pension tu memang saya ada darah tinggi, tapi tak apa tinggi sangatlah, tapi kita tak boleh biarlah kan kalau lama-lama nanti lagi inilah. Lepas tu memang saya sakit lutut, memang semayang tak boleh duduk, saya kena duduk atas kerusi. Tapi saya tak puas semayang atas kerusi. Saya nak usaha juga bagi saya boleh semayang biasa. Bukan doa tu je, saya memang kita orang berumur ni memanglah saraf memang semua orang akan adalah. Lepas tu saya sembelit susah buang air besar, angin dalam badan. Bila sembelit kita tak buang air besar, angin akan berkumpul dalam badan kita. Jadi saya benda-benda yang berangin memang saya tak boleh makan. Macam contoh nangka, buah nangka ke, gulai nangka ke, jenis angin-angin tu memang saya tak boleh makan. Lepas tu bila saya kenal dengan Puan Hajar Noraini ni, sebab dulu saya bekerja Telekom, suami dia sebagai kontraktor di Jabat Telekom saya bekerja. Lepas tu saya kenal melalui suami dia lah. Jadi macam Puan Hajar kata tadi, Jamuan Raya tahun 23 saya jemput suami dia, Encik Aminuddin, datang ke rumah, dia bawa Puan Hajar Noraini. Saya kata bawa lah isteri main, Kak Wan nak berkenalan. Jadi sejak itulah saya berkenalan dengan dia. Lepas tu bila dia dapat info tentang produk Volten ni, dia panggil saya dan kawan-kawan yang lain, termasuklah arwah kawan kami Aisyah Ahmad. Al-Fatihah untuk Puan Aisyah. Lepas tu kami yang mula masuk jadi ejen, bila dicerita saya terus masuk jadi ejen dan saya buka akaun premium. Dan saya letak di bawah saya, anak-anak saya pun saya buka akaun premium. Lepas tu saya, Puan Hajar Noraini ini memang betul dia seorang yang menjaga anak ejen. Macam Cik Jo kata tadi, dia akan buat program. Contohnya, dia akan cari di masjid-masjid, surau-surau. Lepas tu dia berurusan dengan AJK ke, masjid AJK surau. Berurusan dengan tu. Lepas tu kami akan pergi buka booth. Kami akan cari prospek. Kadang-kadang kami duduk satu hari di masjid. Contohnya di masjid tu ada dewan ke. Jadi dari situlah kami akan dapat prospek. Tambah ejen kami. Lepas tu bila saya makan semua produk Volten ni saya makan. VR4 saya makan sehari 9 biji. Pagi 9 biji, bukan sehari 9 biji. Pagi 9 biji, malam 9 biji. Pagi macam hari tak puasa ni saya minum V-Protein dan saya campur dengan vitamin
2 sachet. Saya memang suka minum susu. Lepas tu tengah hari saya akan minum teh, black tea, campur susu juga. Malam sebelum tidur saya akan minum susu 2 sachet untuk tidur yang berkualiti. Lepas tu VMAX, sementara masa saya masak, selepas pagi habis minum V-Protein tu saya akan bancuh VMAX lah, tambah dengan sekarang cuaca panas. Jadi saya akan bancuh 2 sachet VMAX. VR5 pagi sebelum saya minum VR5 2 dan malam sebelum tidur saya akan minum V20. Semua produk saya minum. InsyaAllah dengan izin Allah. Allah bagi kesihatan kat saya dengan umur saya 69 tahun. Saya sihat dan saya boleh sambil-sambil macam contoh bulan puasa ada kawan-kawan yang biasa makan saya selalu raya saya akan buat kek buah kupis. Sebab kalau kita beli manis saya tak suka mana-mana, saya buat sendiri. Jadi kadang kawan-kawan yang dah makan dia orang akan order. Saya buat order, saya masak-masak, saya hantar. Jadi bila balik kampung raya, suami saya pula cerita dengan adik-adik saya, adik ipar saya, "Ish, abang ni heran lah kok ni. Buat kek pergi hantar rumah kawan dia. Buat kek pergi hantar rumah kawan dia. Dia cergas. Apa nama, tak ada sakit apa. Alhamdulillah lah." Jadi dia pula bercerita kat adik-adik ipar saya. Jadi setelah saya minum produk ni, saya pun anak-anak saya pun tak ada masalah, dia orang bagi sokongan, suami pun bagi sokongan, tambah pula saya boleh bawa kereta sendiri dan kadang-kadang bila nak pergi kelas ke ada program World 10, saya akan bawa kawan-kawan naik kereta sekali bersama-sama pergilah. Yang mana tak ada transport, semua saya akan tolong bantulah kawan-kawan. Jadi kadang-kadang saya pergi cerita kepada adik-adik, saudara mara, saya dah share semua. Kakak saya pun dah jadi ejen, adik-adik semua dah jadi ejen, anak-anak saudara pun semua dah jadi ejen, dia orang pun semua dah makan produk. Jadi saya bila cerita sekali tu saya pergi cerita dekat sepupu saya di Kulim, dia memang ada darah tinggi dan biasa minor stroke dan suami dia pula kencing manis dan mata dah berselaput, tak boleh buat operation. Jadi pada tahun 2024 saya dah pergi cerita dekat sepupu saya tu di Kulim. Lepas tu saya bagi kat dia VR4 2, kopi 1 dan VR5. Jadi dia ambil lah, dia dah bagi duit cash dekat saya RM200. Dia kata dia ada 200, saya kata tak apa, nanti balance nanti transfer lah. Esok pagi dia telefon, dia kata dia tak berani bagi suami dia makan sebab makan ubat hospital banyak untuk kencing manis punya. Dia suruh anak dia hantar balik VR4 tu. Lepas tu dia kata mak nak kopi je. Okey tak apa, saya tukar, saya bagi kopi lah sebab dah dia bagi RM200 tu. Jadi tahun 2025 baru ni, tahun lepas bulan 10, tiba-tiba dalam grup sepupu saya tu hantar gambar kaki suami dia dah berlubang kerana kencing manis. Jadi saya kata astagfirullahalazim. Lepas tu tak apalah, 2-3 hari selepas dia balik rumah, saya dan Puan Haja Nona ini kami secara kebetulan pergi ke Kulim. Jadi tiba-tiba masuk ke Taman Selasih rumah sepupu saya tu, saya kata no, singgah sat nak tengok sepupu kawan. Jadi kami pun singgahlah rumah sepupu saya tu di Taman Selasih Kulim. Saya masuk dalam rumah, memang kaki dia berbalut lah sebab hari-hari nak kena pergi cuci anak dia kerja malam. Pagi-pagi anak dia bawa bapak dia pergi cuci, anak dia balik lah. Lepas tu saya kata kat sepupu saya, Fauzia, nama Fauzia, saya kata, ni dah kaki dah berlubang ni, doktor pergi ubat lagi ke? Dia tak ada ubat apa dah lah. Jadi saya pun kata kat dia, Fauzia, mainlah try VR4 ni, bagus untuk orang kencing manis ni. Saya bagi tahu lah testimoni masa di Sungai Petani, ada kelas, ada seorang tu, dia buat benda, dia memang kaki dia kena duri apa tu, memang kaki dia memang teruklah berlubang macam tu lah. Dia main dekat kelas, dia tunjuk kat kami, dia angkat kaki, dia kata, saya angkat kaki saya dah okey, dah elok tumbuh isi. Saya cerita dekat sepupu macam tu lah. Saya kata ada seorang kawan tu buat benda, lepas tu dia ada terpijak duri apa benda tajam, balik rumah dia memang ada kencing manis dan lama-lama kaki dia memang berlubang macam ni. Alhamdulillah, testimoni tu makan VR4 ni lah saya kata. Lepas tu, Alhamdulillah kaki dia dah isi, dah elok. Dia angkat kaki, dia tunjuk kat kami.
Kami pun tengok, cuma tinggal parut saja. Bila saya cerita macam tu, dia kata, dia dan suami dia kerja kilang. Lepas tu, biasalah kita pun faham, apa nama ni, dia tak ada pencen kerja kilang. Jadi duit EPF pun taklah banyak sangat. Dia kata nak minta kat anak-anak. Saya kata lah ni macam ni lah. Saya kata saya sedekah. Saya sedekah, tak apa. Yang kita sedekah, sedekah. Yang orang beli kita jual. Tak apa, kerana adik-beradik kita nak bagi sihat. Saya kata sedekah 2 botol. Lepas tu dia macam rasa sebab lah, dia kata macam sebab saya bagi free. Lepas tu saya kata tapi kena makan tau. Jangan tak makan. Kalau tak makan tak ada kesal lah. Tak nampak lah perubahan dia. Lepas tu saya pun dengan Puan Hajar Noina ni balik. Jadi lepas tu dia WhatsApp saya, dia kata minta nombor akaun anak dia nak transfer untuk 1 botol. 1 botol tu dia kata saya sedekahkan. Tak apa, saya sedekah. Saya kata tak apa, makan dulu. Bila lepas 3 minggu saya WhatsApp dia, Uziah macam mana kaki suami dia nama Manap. Nak kaki Manap. Tiba-tiba bila dia hantar gambar, saya tengok isi dah tumbuh. Alhamdulillah, saya pun tumpang seronok. Saya telefon Puan Hajar Noina ni, saya tenung. Buka warna kaki berlubang. Hari tu saya pun rasa sebab. Sebab dengan VR4 tu, kita boleh tolong adik-beradik kita. Lepas tu, Saya share gambar no. Ya. Boleh. Saya share gambar dia sebab tadi saya nak tunggu dulu dalam masa 3 minggu isi tumbuh balik no. Ya, betul. Dalam masa 3 minggu saya telefon dia. 9 bulan 10 saya berjumpa dia. Lepas tu selepas 3 minggu saya telefon. Saya pesan dah kalau ada perkembangan elok bagi tahu. Dia tak ada. Saya pun tunggu nak tengok lah kan. Baik. Jadi pada yang sertai Zoom kita hari ini, gambar yang saya nak kongsi ni mungkin setengah-setengah kita tu tengok ngeri. Saya pun tengok ngeri juga mula-mula masa saya dapat gambar tu. Tapi saya nak share juga sebab ini satu testimoni yang baik ya, yang menunjukkan kekuatan VR4 kita. Alhamdulillah, dengan izin Tuhan ya, banyak membantu. Jadi tengok dengan mata tutup dulu, buka sebiji mata dulu. Betul rasa okey, buka sebiji mata lagi. Saya share gambar dia sekarang. Sementara tu Puan Cik Wan boleh kongsi teruskan. Ni dia, ya Allah tuanku. Okey. Allah ngeri, saya tengok pun ngeri Cik Wan oi. Betul. Saya mula-mula dihantar dalam grup keluarga, saya pun tak boleh tengok. Allahu Akbar, sampai nampak macam urat ke apa tu. Tulang urat isi semua. Betul. Ya. Tu hak sebelah kanan tu selepas 3 minggu dia makan VR4. Jadi isi dah tumbuh. Saya pun tumpang seronok. Allahu Akbar. Saya telefon terus. Saya kata Pupu Kak Wan, hak kaki berlubang tu dah tumbuh isi Alhamdulillah seronoknya, kita pun tumpang seronok dengan izin Allah, dengan berkat kelebihan VR4 halia hitam tu. Lepas tu saya pun telefon dia. Dia kata dah nak habis dah. Saya kata suruh anak main ambil tambah lah, top up lagi, jangan berhenti lagi sebab kulit dia belum tu yang depan, belah depan. Jadi anak dia pun main ambil, esok subuh tu anak dia main ambil lagi 1 set. Saya pun masuk sale kat dia 1 set. Dia continue makan lah. Raya baru ni Alhamdulillah dia pun boleh jalan raya rata semua dah. Boleh berjalan dah rumah saudara mara. Jadi dengan VR4 ni Alhamdulillah kita kita amalkan lah. Dengan tak kisahlah kita penyakit apa pun, tak ada penyakit pun. Macam kita warga emas, kita makan. Dan saya pun apabila jadi ahli ejen, saya setiap bulan saya akan buat bagi ada RP juga, sekurang-kurangnya 2 RP. Jadi dengan RP tu pada bulan tahun lepas, tahun 2025, bila saya tengok start Volten bawa ejen Volten pergi umrah 2023, 2024, 2023 saya tengok sebiji bas, 2024 saya tengok 2 biji bas. Lepas tu saya azam nak pergi juga umrah dengan Volten, walaupun saya ni dah banyak kali dah pergi umrah. Tahun 2024 pun saya pergi dengan anak-anak suami dan anak kami pergi secara DIY, anak saya urus semua. Jadi 2025 tu saya kata saya nak pergi juga dengan Volten. Bila HQ buka permohonan untuk pergi umrah pada 2025, saya bagi tahu HQ dah buka dah untuk pergi umrah ni dengan Volten. Jadi kami ramai-ramai isi form untuk nak pergi umrah tu yang 12 orang ejen bawah Puan Hajar Noina ini pergi umrah. Jadi kami sepakat kami nak pergi ramai-ramai.
untuk apa nama ni nak rasa pergi dengan Voltan. Alhamdulillah pergi dengan Voltan memang seronok dengan jagaan, layanan bagus. Semua baguslah. Alhamdulillah. Kira tak ada pick up apalah, kita keluar pergi buat ibadat je, pergi masjid, balik makan semua ada tersedia. Rasanya setakat itu saja perkongsian saya. Cik Wan, Uh, saya nak tanya sikit. Saya nak tanya ya, sikit. ya. Apa perasaan Cik Wan? Dah lah ini saudara kita kan? Dah lah saudara Cik Wan sendiri. Ya, Cik Wan pergi bantu. Saya tak tahulah kaki macam ni nak jalan macam mana pun saya tak tahu yang sebelum ni kan. Macam mana Ya, dia ya. nak jalan Macam Ya, saya betul. kita kadang-kadang kena apa ni, Allahu Akbar, apa tu yang melecur sikit pun dah tak boleh nak jalan. Ya. Ini macam ni kan. Tiba-tiba Hmm. boleh bantu jadi daripada macam ni jadi yang elok. Ya. Saya nak tanya, ni dah lah saudara Cik Wan. So saya nak tanya Ya. lah. Maaf lah maaf kalau teremosi. Tak apa. Apa perasaan Cik Wan bila dapat bantu orang macam ni? Saya rasa seronok sangat. Bila kita adik-beradik, tambah-tambah adik-beradik saudara berpenyakit. Bukan nak kata saya ni dengan mereka semua muda-muda lagi lah pada saya. Saya 69, dia orang 63, 64 macam tu. Jadi kita dengan umur kita boleh sihat. Jadi bila kita tengok saudara-saudara yang berpenyakit, saya nak tolong, nak bantu. Memang saya akan pergi ke rumah adik-beradik. Kalau kawan-kawan pun yang bersara Telekom, saya tengok dalam Facebook, pantang saya tengok kalau dia orang masuk dalam Facebook, dia orang ada masalah penyakit, saya akan pergi jumpa dia orang. Jadi saya pergi agentkan dia orang. Jadi dengan supaya dia orang pun jadi sihat macam kita. Ini semua dengan izin Allah lah. Kita ikhtiar kan. Ya, jadi saya sangat-sangat terharu jugalah dan kagum sebab niat Cik Wan tu kan, kita nampak dia tak nak beli pun, dia kata dia tak ada duit apa, tapi Cik Wan bagi free je. Ya. Dengan Ya, niat betul. dengan niat untuk membantu, apatah lagi saudara ya. Ya. Jadi saya yakin dan saya doalah agar niat murni, segala apa yang Cik Wan buat ni Allah balas dengan 100 kali ganda lagi ya. Ya, Dapat insyaAllah. tengok orang Amin, jadi macam amin. ni sebelum sampai jadi macam ni selepas. Itu saya kata, bila niat kita ikhlas kan, jangan tengok dari orang tu ada duit tak ada duit. Orang susah macam ni, apa lagi saudara. Kita ada satu yang produk yang sangat-sangat bagus ni ya. Kita kena bantulah. Bantu Ya. ikhlaskan niat kita. Jangan bab macam ni kan, kadang-kadang jangan fikir duit dulu. Jangan ingat duit dulu. Sebab apa? Kalau kita boleh bantu orang daripada macam ni, yang sebelum jadi selepas macam ni, kita yakinlah Allah akan bagi ganjaran yang sangat-sangat besar kepada kita. Imagine nak ambil semayang, macam mana yang belah kiri ni? Macam mana nak ambil Ya, wudu? ya. Macam Betul. mana nak ambil wudu? Kan? Nak kena, ya Allah, Ya. nak bangun solat memang tak boleh dah ni. Tapi imagine ini selepas, nanti insyaAllah kita harap nanti Cik Wan follow up, dia amalkan, tunjuk lagi gambar selepas ini pula. Kita Ya, ambil ya. perubahan tahap kaki dia ni daripada sebelum, dan ini boleh jadi sekarang lah kan, sekarang dan Ya, nanti ya. selepas nanti kita tengok. Dan saya ucap terima kasih sangat kepada Cik Wan kerana sudi berkongsi, dan bukan saja dengan kita ni, tapi berkongsi dengan saudara Cik Wan ni. Dan Alhamdulillah kita tengok perubahan yang sangat-sangat baik. Imagine mungkin tanpa VR4 mungkin dah kena potong dah kaki ni. Ya, betul. Ya. Jadi imagine lah kalau kaki kena potong, dan tak semestinya baik tau lepas kena potong tu. Sebab nak baik daripada Ya. luka potong tu lagi. Orang yang kencing manis, kalau kaki dipotong pun, luka dia tak semestinya baik tau. Dia mungkin kena infection, dan mungkin infection tu masuk ke darah. Dia jadi sangat-sangat risiko. Dan orang lelaki ni saya faham lah, kita ni nak suruh pantang-pantang makan ni susah. Susah sangat orang lelaki nak pantang makan. Tambah-tambah pula bini duk goreng ikan masin kat dapur tu, ikan bekasam tu. Allah, kalau dah bau tu memang tak boleh kontrol lah nafsu makan. Tambah-tambah orang lelaki-lelaki. Jadi saya nak ucap terima kasih sangat Cik Wan share pula gambar ni. Saya cakap betul, saya tengok memang saya ngeri sungguh. Ngeri Betul. sungguh. Tapi saya kongsi juga sebab saya nak tunjuk kepada pendengar semua hari ini, insyaAllah VR4 kita, produk-produk kita sangat-sangat baik untuk kesihatan. Apatah lagi orang dah sakit macam ni kan, lepas 30 hari dia bolehlah pantang.
Lepas tu dia mulalah gian nak kopi, nak teh tarik. Dia akan gian punya. Dia akan datang satu masa dia akan gian. Aku lantak pilah kaki aku ni. Aku nak kenal juga teh tarik ni. Jadi inilah gunanya kita keluarkan produk-produk sampingan kita kerana apa? Kita nak mereka dia tak boleh kontrol, confirm. Dia akan ambil juga teh tarik contoh tapi kita bagilah kita punya black tea yang mana tak ada masalah kesihatan sebab dia tak ada gula. Jadi ini adalah satu alternatif untuk orang sakit macam ni. Macam ni nak ubat apa? Doktor tak ada ubat ni macam ni. Ubat dia potong kaki lah. Tak ada ubat dah lah. Ubat potong kaki dia punya ubat dia. Tapi Alhamdulillah dengan adanya VR4 kita dan dengan sucinya hati Cik Wan ni bagi percuma pula cuba, Alhamdulillah nampak sangat-sangat baik. Yakinlah Cik Wan, saya yakin sangat suatu Ya, kali Allah akan gandakan untuk Cik Wan atas insya-Allah. niat yang ikhlas tu. Terima kasih atas Ya. perkongsian Cik Wan. Ya, terima kasih Cik Jun, terima kasih Pengajian Nunaini bagi peluang kepada saya untuk berkongsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, Hajah Noh, siapa lagi depan ni? Okey, seterusnya tadi umur 60 lebih kat 70-an. So kita masuk pula umur 50-an pula. Okey. 50-an ni kalau ikut dia ni salah satu contoh lah, okey. Macam tuan juga tadi, okey, kita sharing saja, macam saya sharing saja dengan beliau. Sebenarnya sharing tu ketika saya baru join Voten. Tetapi beliau tolak lah. Masa tu beliau masih kita kata orang kata apa, macam setia dengan syarikat yang lama. Saya pun tak apa, saya masih berkawan dengan beliau. Saya tak ada macam hari ni orang tak mau saya putus hubungan tak. Sebab kita macam saya pula bukan ramai kawan sangat kan. Jadi kita kena berkawan lah. Dan beliau ambil peluang ni selepas setahun. Okay, nampak peluang yang mana saya dah redeem ketika itu 10,000. Okay, dan saya pun sharing dengan beliau. Beliau tengok latar belakang saya, beliau kenal. Sebab beliau tengok saya ke hulu ke hilir ke hospital. Hospital Semang Jaya, hospital Pulau Pinang, hospital Bukit Mentajam. Tapi tuk boleh claim. RP nilai dia 10,000. Dan ketika itu beliau kata, tak boleh jadilah. Okay, kalau boleh tunggu lagi, lagi jadi claim pula kan. Okay, jadi beliau pun ambil peluang. Okay, dan kalau ikut peringkat mula, beliau ni ada masalah kesihatan. Beliau ada masalah asma, okay, yang kronik, dan juga beliau sendiri ada masalah saraf. Okey, jadi biarlah beliau berkongsi sendiri. Jadi saya jemputlah Puan Hajah Nur Azira binti Samsudin. Okey, berkongsi pada kita pada pagi ni. Okey, Zira ada ke Zira? Ya, ada. Ya, okey, silakan Zira. Okey, terima kasih Pak Hajah Noneni dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua yang mana masuk Zoom meet kita hari ini. Salam silaturahim, salam kenal daripada saya Puan Hajah Nur Azira binti Samsudin. Seperti terima kasih dulu kepada Awesome, saya sebut pula. Saya bersyukur sebab macam Puan Nurani kata tadi, saya bermula yang Allah tak buka pintu hati hampir setahun lah, hampir setahun. Dan terima kasih sebenarnya ucap kepada Tuan Jo, kepada tim marketing dan kepada Ayahanda Wahid dan juga Bonda Yati dan apa-apa lain Zira lah dalam grup Puan Hajah Nunian ini. Terima kasih semua. Dan perkongsian terus saya akan mulakan macam mana saya boleh terdetik nak jadi ejen. Yang macam itulah. Kalau ikut Puan Hajah Nunian ini seorang yang sangat sabar. Memang kenal beliau lama dah. Kenal beliau masa itulah masa yang Puan Hajah ini kata setia dengan syarikat lama. Memang tak pernah saya jadi ahli apa, tapi bersyukur alhamdulillah walaupun setia Allah duga dengan masalah sakit macam tadi asma ni masa tempoh Covid. Sebelum tu Saraf tu kira sebelah tangan, saya senang panggil Kak Zira. Kak Zira suka bahasa kendiri Kak Zira. Kak Zira memang dulu macam ikut di sini, kalau di screen bekas guru. Orang tu masa tu jawatan, orang tu Allah bagi sandang sat untuk nak bagi orang tu bagi bantu anak-anak murid. Sat je pegang jawatan tu. Syukur alhamdulillah pengalaman kita ambil. Dan Allah juga Saraf tu masa tu anak nombor berapa? Lupa dah. 2 ke? Anak nombor 4. Ada anak 4 orang, alhamdulillah. Yang masa duduk dalam pantang anak nombor 4 tu memang Allah juga masalah saraf belah kiri, bawa je belah kiri, kidal kan. Kira dalam waktu pantang 2 minggu tu Kak Zira nak bangun tak boleh, jadi bekat, tak boleh gerak, menguek langsung. Bahasa Penang kan, menguek langsung. Memang ayak mata ni lah.
fikir dalam fikiran masa baru 2 minggu lah pantang operation, memang operation semua nak operation, mood 2 je normal. Suami ada kuota lagi 3-0. Zira masa tu Ingat, baru umur dah. ingat fikir apa tadi? Sebab kalau kita orang perempuan kan Cik Jo, terfikir, cepat fikir, tak fikir diri sendiri, ya Allah aku baru 40-an, takkan Allah nak duga minus stroke berapa saat je. Lepas waktu insya, Kak Zira nak bangun pergi bilik air, memang tak gerak langsung. Beberapa saat je, memang terfikir automatik di otak ni, terfikir suami ada kuota 3-0 lagi. Setakat setahun 2 memang dia akan jagalah. Tapi ke depan kalau Allah nak gugah tak panjang, orang tak hubungan, tak ada orang tak hubungan dalam keluarga tu tak panjang, tak simpan sebelah lah kan. Tapi syukur Alhamdulillah dalam beberapa saat memang Allah bagi perjalanan darah tu jalan balik, dan itulah salah satu pertama yang Kak Zira rasa bersyukur. Bersyukur sebab apa? Lepas pada COVID tu, yang kata Kak Zira sambung masalah penat asma Kak Zira ni. Tak ada tunjuk siap dah. Yang ni lah. Kan kata nak tunjuk orang, nak kata hospital punya ubat tak bagus. Cuma dia orang tak membantu kita lah. Lepas COVID yang ketiga yang tak teruk tu Kak Zira kena COVID juga walaupun cucuk 2 je, tak mau yang ketiga. Sebab teruk sangat yang kedua pun. Kak Zira batuk yang memang batuk tak berhenti-henti 3 bulan berturut-turut, memang tak boleh nak menyawa. Yang tu yang Noor kata tadi, beliau singgah di rumah tu memang bagi Kak Zira rasa VR5 dengan kapsul hal hitam ni. 2 perkara ni memang penuh bagi Kak Zira rasa. Dan Alhamdulillah masa tu kan kita Allah tak buka pintu hati lagi. Kak Zira makan bukan hari-hari tau. Kak Zira makan sehari bermula dengan sebiji. Tak berani makan. Betul Kak Zira hisap VR5 ni pun sebungkus sehari selang. Tapi Allah izin. Itulah kata percaturan Allah tu. Dia hantar hikmah. Pak Antara. Kerana ni seorang Pak Antara di antara kawan-kawan tu main hantar guna produk berasaskan hal hitam. Tapi kalau nak cerita balik, bila dengar Volten, memang no cerita Volten bagi flyer apa sunjuk sekian-sekian testimoni orang apa semua. Kak Zira dengar Volten. Produk syarikat mana pula, no mana orang putih mana ni dengar Volten kan. Tapi tak apalah. Bila dia beliau terang, tapi terima juga walaupun kita dah kenal lama. Maksud dia kita nak ambil hati kawan-kawan. Kak Zira try walaupun dalam tempoh Kak Zira selang-selang macam tak berani. Contoh tak berani lah. Maksud dia Kak Zira tak berani dan Allah tak buka pintu hati. Tapi dalam tempoh 2 minggu Allah izin Kak Zira boleh nyawa tu lepas memang rasa sempurna. Nyawa sempurna. Dan sebelum tu memang Kak Zira kalau nak kongsi pengalaman Kak Zira lah semua tu. Kak Zira memang ada migraine juga. Rasa sedung memang teruk lah. Kalau Kak Zira tidur malam 2 jam duduk sandak dekat bantai, suami kat sebelah berdengkok dah. Rasa jealous juga kan. Tapi dengan 2 jam tu Kak Zira rasa tak ambil gas memang tak boleh. Yang ni kalau tak ambil memang Kak Zira menyawa tak boleh tidur. Duduk sandak tu lah 2 jam. Bayangkan nak tidur malam kita kualiti tidur tak sempurna dan kita Kak Zira pula darah rendah. Darah rendah ni kalau mangkit kalut-kalut dia akan jadi gelap mata, nak pitam. Lepas tu Allah izin Kak Zira terus makan. Allah izin syukur Alhamdulillah hampir hari ni, hampir 2 tahun Kak Zira tak pakai gas inhaler ni dah. Alhamdulillah. Ya, syukur Alhamdulillah. Syukur sangat-sangat. Allah pertemukan hikmah. Hikmah Allah bagi dugaan dengan kesihatan. Allah bagi hantar Pak Antara dia. No ni mai domo bagi produk bagi rasa macam. Dan terima kasih juga kepada founder kita. Datuk Seri ni di mana Pak Antara produk Zanjabi ni kan kalau dengar tu dalam surah insan kalau tak silap kita kan. Syukur Alhamdulillah makanan sunnah. Dengan di hujung-hujung dunia lah penyakit kita macam-macam. Syukur Alhamdulillah Kak Zira memang konsum satu keluarga. Fikir sebelum ni masa no bagi tu Kak Zira memang kita dah kata setia dengan syarikat yang lama tu. Bonus tak ada. Bila bonus tak ada nak beli tu Kak Zira abang terang. Kak Zira memang model tak ada. Dah bonus yang syarikat lama terima hujung bulan. Bila kita dah masa COVID tak boleh keluar bekerja. Memang tak ada bonus. Tapi syukur Alhamdulillah. Bila dah sihat tu macam Noor kata tadi. Dia cerita dalam tempoh 5 bulan boleh claim 10,000. Allah mata duitan juga. Aku ni janji kan. Kata gitu lah kat diri sendiri. Bukan mata duitan pun. Maksudnya kita dah biasa pegang duit sendiri. Bila nampak 10,000 dan tempoh 5 bulan boleh claim RP tadi tu. Allahu Akbar. Memang boleh buat. Memang kalau kita percaya kawan kita dah kita kenal lama dan syarikat lepas tu. Memang buat keputusan. No, Zira nak jadi ejen sebab Zira nak makan produk ni berterusan. Bukan nak makan law ni je.
Nak makan betul istiqomah lah kan, istiqomah. Memang kalau ikut Zira kata dia tak ada modal, tapi Nur kata lo ni modal hang, modal insan. Modal insan. Perkenalkan orang. Pergi jumpa orang. Masa orang tu dah kita dah lama tak keluar dengan duk bercakap masa tu pun macam dengan Nur kata apa? Macam hang berlari. Bila hang duk cakap dengan hang macam hang berlari, penat tu tak boleh nak menyawa. Tapi bila dah sampai satu tahap kita rasa kita sihat 2 minggu, bayangkan 2 minggu dah memang rasa pernafasan tu okey apa semua. Syukur alhamdulillah. Memang terus ajak Nur pergi jumpa anak-anak buah dalam syarikat yang sebelum tu. Syukur alhamdulillah. Penerimaan tu memang bersyukur sangat-sangat. Model yang kita model permulaan tu yang tak ada model insan tu Allah izin berkongsi dengan orang dan terdekat sekali dalam keluarga lah yang kalau cerita dalam keluarga suami macam jelas ni penat asma lelah ada saraf sikit tu dan suami memang Allah duga juga sebelum tu memang tersupport. Cuma kesan dekat dia masa tu Allah tak duga lagi masalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tu bacaan atas bawah tu hampir 200. Dengan masalah gout sikit dekat ibu jari kaki dan juga saraf beliau daripada papan punggung. Sebut okeylah nah. Daripada papan punggung sampai tangkap saraf paha, betih sampai tapak kaki sebelah kanan. Memang tak boleh naik motor setengah jam pun tak boleh. Naik motor setengah jam akan jadi sakit. Bila tahan sakit darah naik hampir 200 atas bawah dan doktor memang dah bagi ubat darah tinggi suruh makan. Suami Kak Zira ni jenis ubat-ubat doktor memang takkan makan. Dia takkan makan sebab apa dia tahu dah bahan dalam ubat tu memang dia takkan makan. Tapi bila dah tak mau masa tu kapsul yang hitam ada dalam rumah. Memang dah ada dalam rumah memang jadi ejen dah. Tapi beliau ni yang biasalah macam sebelum tu Kak Zira sendiri tak yakin kalau nak kata kat orang nak marah kat suami sendiri, kita fikir diri kita balik lah. Yang mana tempoh hampir setahun tak buka pintu hati, Allah buka pintu hati lepas tahun. Syukur alhamdulillah beliau Kak Zira bagi sebelum tu beliau pergi ambil kalau cara kampung lah. Pergi ambil daun sabun nyawa. Sambung nyawa kalau orang kampung mesti tahulah dia panjang-panjang lebar tu. Rebus minum air. Tak tahu apa lain. Lepas tu dalam tempoh minggu yang sama, malam tu bila akan ambil asam kepin pula, asam glukok tu, rendam lagi minum air. Kak Zira kata, Kak Zira pun ada ilmu sikit daripada bahagian pemakanan sebelum ni. Kita tak boleh makan cara kampung kita ni bagus. Herba-herba kampung ni. Tapi kita tak tahu sukatan tu bahaya balik. Kak Zira sampaikan tu kat suami macam contoh kita ni doktor misi lah kan. Dan kita ada pengalaman terkongsi lah kan. Dan lepas tu beliau memang tak ambil dah. Memang kongsi terus makan hala hitam ni. Syukur alhamdulillah. Masa beliau tak tahan sakit tu Kak Zira bisa dengar Nur cerita. Arwah Abang Rashid, suami Kak Tun, Puan Hajar Zaitun, kita punya top Asia kita kan, nombor 1, terima kasih Kak Tun juga. Dan Kak Tun kata, arwah suami bila Abang Rashid memang tak tahan sakit, buat ganti ubat tahan sakit, makan sebotol terus. Alhamdulillah syukur sangat-sangat suami Kak Zira buat juga hari yang dia tak tahan sakit darah ni hampir 200 tu. Suami suka kopi. Memang Kak Zira ambil package tu package yang memang macam Nur kata dah suka, suami suka kopi. Ibu kapsul ni kapsul ni kita anggap kat ibu dah ibu produk. Ambil ibu produk banyak, lepas tu Kak Zira kena makan VR5. VR5 yang isap tu kan yang tak payah nak bancuh-bancuh. Kak Zira banyak VR5 dengan kapsul, suami kopi dengan kapsul. Jadi combo tu kata saya masa tu combo A ke combo B lebih kurang macam tu lah. Memang Kak Zira terus makan dan suami hari tu Kak Zira bancuh dalam kopi dia bubuh 15 biji, lepas tu dia kulur makan macam coklat macam kacang tu 5-6 biji. Kira pi balik kerja sampai dari pagi ke malam tu sebotol ni 50 biji. Kalau Kak Zira duduk kongsi selalu bila turun padang, memang orang terkejut. Tapi bila kita mendengar perkongsian, arwah suami Kak tu memang dah biasa makan, kita berani bagi. Sebab kita tahu benda ni tak ada bahan kimia, steroid, dadah apa semua. Macam Kak Zira ambil inhaler ni memang dah tahu dah. Satu lagi nak kata, minta maaf lah. Kak Zira yang jadi punca, mungkin Allah nak duga kot. Kak Zira jadi punca yang kena boleh guna inhaler ni. Kak Zira dia tengok gambar masa sebelum tu kan kita dah tak sihat. Dia buka TV tengok drama-drama. Drama-drama tu dia pun pakai tunjuk orang yang penat pakai gas. Kak Zira tersebut dalam hati, terdetik dalam hati. Gas tu rasa macam mana Maksud dia bila itulah dugaan Allah nak bagi rasa, dia bagi penat, dia bagi malam tidur tak boleh apa semua tu. Pokoknya tak sedap. Tak sedap gas ni. Jangan siapa-siapa dia sebut macam niat lah hati. Dia bukan niat, bukan kita terdetik lah hati. Jangan. Orang sebab Tuhan nak duga kita ni, dia datangkan satu-satu tu kita tak tahu. Bila kita sebut tu jangan sakit-sakit. Jangan ikut cara Kak Zira, cara yang mana bukan tak terima. Yang kata lambat tu,
makan selang-selang. Nur kata makan hari-hari, tak berani makan selang-selang. Jangan ikut lah, jangan ikut perangai yang negatif tak elok tu. Walaupun Allah izin cepat nampak kesembuhan. Dan sampai hari ni syukur Alhamdulillah Kak Zara syukur berapa produk kita boleh makan satu keluarga. Arwah ayah Kak Zira pun Allah bagi makan bagi Kak Zira rasa bersyukur sebab Kak Zira bagi ayah rasa juga susu vitamin, kapsul hala hitam dan teh. Teh black tea kita masak. Ayah memang tak makan kopi, makan teh. Arwah ayah minta maaf lah. Arwah ayah Kak Zira memang masalah kecil manis. Kali kot tak ada sebelum ni, tapi bila duk makan ubat saraf lama daripada beliau pergi haji, balik memang saraf tu macam Parkinson. Ubat tu terlampau banyak sampai Allah doktor bagi ubat silap. Ubat silap tu sampai jadi tahap macam ubat tu bila sampai dah memang dah teruk dah jadi macam Parkinson tu. Doktor kata ubat ni untuk orang yang yang psycho tu gila ke? Oh, Ikut skizofrenia benda tu. Lah kata nak kita nak ni lah, nak kata nak ni hospital, tapi dah kita fikir tak apalah dugaan. Ayah Kak Zira memang kecil manis tahap masa tu. Tak ada bacaan. Kira tak ada bacaan langsung. Malam-malam sampai lebih daripada 3 kali bangun kencing. Dan tapi saya bersyukur bagi arwah ayah Kak Zira kata dia makan susu vitamin, makan kapsul, makan teh, rasa kenyang seharian tu walaupun dia makan makanan atau bila dah umur dah 70 lebih, makan sikit-sikit tapi tenaga arwah ayah Kak Zira tu memang rasa seronok, badan rasa cergas, bertenaga semua Alhamdulillah. Dan dari situ Kak Zira rasa bersyukur satu keluarga boleh makan. Kalau nak kongsi tadi Kak Wan, tahniah dapat pergi umrah dengan rotan daripada RP tu. Kak Zira pun sama. Kalau ikut panduan ni kata tadi, bila boleh claim 10,000 tu. Sama lah. Bila claim 10,000 tu, Kak Zira pun nak juga. Bukan kata kita mata duitan kan, tapi bila kita semua ni, tambah zaman-zaman lo ni memang perlukan duit. Kak Zira memang Kak Zira tak ambil lagi claim RP tu. Kak Zira simpan. Daripada mula Kak Zira masuk, lebih kurang hampir 3 tahun. Kan Kak Zira dah amalkan V-series ni dengan termasuk binti ni hampir 2 tahun dah Kak Zira tak pakai gas kan, tak pakai inhaler ni, syukur Alhamdulillah. RP Kak Zira memang niat dan waktu Kak Zira nak claim, tapi ada impian tu nanti Kak Zira tak mau cerita kat sini. Impian yang RP tu ada impian yang tak ambil lagi tu. Maksudnya Kak Zira akan ambil RP tu, insya-Allah nanti kita kongsi sama-sama walaupun tak sampai masa dia lagi. Tapi Alhamdulillah syukur walaupun Kak Zira duk dengar Kak Wan, kawan-kawan yang mana boleh pergi macam Nur boleh pergi umrah bersama Tuan Jo, tim marketing apa semua tu. Kak Zira pun teringin nak rasa pergi umrah dengan protein sebab seronoknya. Sebelum ni macam baru ni pun Kak Zira pergi dah umrah berpuasa di sana yang baru bulan 2 baru ni, Alhamdulillah syukur. Yang Kak Zira dijemput juga mengerjakan haji 2014. Masa tu memang sihat walafiat lagi lah. 10 tahun yang lalu. Lah dah 52 umur kan. Bagi tahu terus lah. Dah 5 siri tu 52. Syukur Alhamdulillah sihat walafiat. Boleh berkongsi dengan orang luar sana. Dan RP tu insyaAllah dalam masa tempoh terdekat ni dah Kak Zira bantu anak buah ni. Bukan anak buah daripada seangkatan umur Kak Zira. Tim Kak Zira ni syukur Alhamdulillah daripada warga yang warga muda-mudi lah kan ada juga. Yang tu kita nampak ke vintage lah. Kak Zira boleh bantu anak buah yang memang tahap umur macam arwah ayah Kak Zira. Umur 70-an tu. Syukur Alhamdulillah kesihatan. Dari kesihatan Kak Zira rasa silaturahim ni bermula kita berkongsi satu bila kita bagi cuba tu macam Datuk kata, cakap orang kata apa semua, memang kita kena bagi cuba. Yang tu bersyukur sebab apa? Kita memberi dulu. Bila memberi baru Allah akan bagi kat kita balik. Dan masa Kak Zira pergi umrah baru ni pun syukur bawa kapsul ni memang bekal lah. V-series memang bawa bekal. Minum yang zam-zam pula memang sedap. Rasa segar kat badan tu, ya Allah, bersyukur sangat-sangat. Antara produk dengan antara insan yang Allah hantar tu, hikmah dia. Satu ayat Kak Zira nak tinggal ayat kat sini. Macam mana kata? Sihat itu mahal. Siapa yang Allah tak duga masalah kesihatan, takkan rasa nikmat sihat tu. Jagalah kesihatan kita. Macam kita dengar selalu, kesihatan tu lah satu harta yang paling berharga. Dan tubuh badan kita yang Allah bagi sempurna ni, jagalah. Nak balik ke sana esok ni bila dijemput, biarlah sempurna semua. InsyaAllah dengan izin Allah kita ikut kata-kata upline, kita istiqamah, kita yakin dengan produk dan satu lagi, nawai itu kita. Betul macam Tuan Jo kata tadi, nawai itu kita kena betul insyaAllah. Dan kalau ikut Kak Zira rasa yang tu Kak Zira kongsi,
Saya rasa kalau kata apa yang tak saya kongsi ada terguris kat siapa-siapa kami minta maaf banyak. Yang mana perkongsian tu daripada hati kat saya sendiri, yang mana baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada kelemahan kat saya sendiri. Dan sesudah yang lepas yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, saya minta semua tunggu sekejap kerana kita ada satu lagi perkongsian selepas ni. Siapa tu Nona ini? Okey, last lah untuk penutup untuk hari ni. Kita bagi special sikit yang muda. Okey. Yang dapat ramai orang panggil dia Ratu Vintage. Okey, walaupun anak 8, okey. Ratu Vintage walaupun anak 8, dia juga peringkat mula. Sebelum ni pernah lah kerja di kantin sekolah. Okey, dalam masa 5 hari beliau dapat, kita kata, daripada duit referral penajaan. Itu yang pentingnya penajaan tu. Yang mana 5 hari je beliau dah dapat 3,700 Tuan Ju. 5 hari tak kerja. Masya Allah. Alhamdulillah. Pada pembantu di kantin sekolah, dan sekarang beliau memang banyak fokus ke vintage, tetapi daripada testimoni dan sebagainya. Jadi beliau pun dah redeem, okey, hampir 10,000 dah, dan saya jemput lah, okey, untuk sesi yang terakhir, iaitu Puan Umi Azmah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi Ratu, selamat pagi Ratu. Okey. Okey, saya Umi Azmah binti Majid. Sekarang berada di Sungai Petani lah, letak di Sungai Petani, Kedah. Okey, saya sharing sikit. Permulaan saya berkenalan dengan Walton ni daripada Puan Hajah Nur Naini lah. Saya kenal Puan Hajah Nur Naini ni dah lama, daripada syarikat lama lah. Dari atas kejayaan Jalan Naini lah, daripada dulu sampai sekarang. Sebab tu saya join. Salah satunya adalah sebab keuangan, dan kedua adalah kesihatan lah. Daripada situ, sebab saya adalah daripada keluarga yang bukan senang lah. Saya pernah bekerja daripada umur 10 tahun. 10 tahun saya dah start bekerja. Lepas saya balik sekolah pagi, dulu sekolah agama di Taman Melewa lah. Saya dibesarkan di Kuala Lumpur walaupun dilahirkan di Kedah. Dah jam 4 dah kerja dah. Kerja tu kira macam hamba lah. Dah jam 4 kerja, bibik lah, kira orang gaji lah. Saya mengasuh 4 orang budak dekat rumah orang, masak saya, membasuh baju saya, mengasuh anak-anak tu saya dengan baby saya. Sebab kami dah adik-adik susah, jadi budak-budak saya kita boleh handle lah. Kerja banyak bulan juga lah. Dan saya biasa bekerja kedai makan, biasa kerja pengajar, macam-macam kerja lah. Kerja daripada orang kata bawah sampai atas, biasa bercucuk tanam di kapal Padabalang, dulu kan hutan kan. Kerja kira macam orang lelaki lah, kerja teruk. Kami memang dah adik-beradik ramai. Memang kata susah tu sampai nak beli baju, kalau RM1 lah nak beli baju lawa-lawa tu, sampai puasa lah nak simpan duit nak beli baju. Susahnya macam tu. Adik-beradik kan ramai 9 orang campur dengan anak yang lain, jadi 15 orang. Jadi susah tu dari kecil. Okey. Lepas kata saya saya pernah buka butik juga. Nama dulu butik Blue Orange Butik di Sungai Petani lah. Biasa berniaga, yang besar-besar pun biasa berniaga. Banyaklah pengalaman buat kerja ni, kerja kilang, kerja apa lah, macam-macam kerja biasa. Tapi saya ni minat berniaga, mungkin dari turun daripada ayah, dan ayah saya juga adalah tukang urut dan buat ubatan sendiri lah, ubat tradisional apa semua sendiri. Jadi orang kata ada kaitan juga dengan Walton ni, sebab kita tradisional kan. Lepas tu buka butik pun banyak tahun juga lah, 4 tahun juga lah. Lepas tu dengan masuk syarikat ni bisnes, mengurut orang. Tapi bila saya dah jumpa yang ni, sebab kita bermula dengan susah kan, dengan Hajah Nur Naini membagi peluang kat saya. Saya tak sangka bila saya buat yang ni, perubahan kesihatan yang penting, perubahan kesihatan dan keuangan saya tu beransur-ansur pulih. Macam contoh saya buat yang saya kata Kak Nur kata tadi lah, 5 hari saya dapat 3,700. Tak pernah lagi lah saya buat syarikat lama dulu pun, paling tinggi saya dapat pun dekat 2,500 pun sebulan, bonus sebulan. Ni dalam masa 1 hari, kita buat 5 hari saja kan.
Lepas tu testimoni untuk macam masalah kesihatan. Masa yang saya buat yang tu, saya masih bekerja di kantin tu. Saya kerja kantin sekolah. Tapi saya buat kerja banyak kantin sekolah sambil saya jual apa tudung. 4 kerja saya buat dalam satu hari. Kata struggle sebab anak apa semua kan. Macam saya salah satu yang saya rezeki lah anak Amai tu salah satunya sebab saya tak boleh makan sebarang orang kata pil pancang sebab saya ada ketumbuhan Oh. di payudara kira 4 kali lah. Sebab tu salah satu saya punca daripada saya makan pil pancang lah. Tu kita cari ni lah dah doktor kata nak operation dalam tempoh 4 bulan nak operation. Dia kata ada ubat lain kecuali operation. Tapi saya ingat Allah tu ada. Jadi saya mulakan dengan ni lah supplement lah, ambil izin Allah ada perubahan. Hampir tak ada lah bila doktor ambil sampel dan scan semua tak ada. Jadi saya teruskan menyebar kebaikan produk Voltan ni lah untuk orang ramai dan anak-anak saya, suami, perubahan kesihatan ketara. Suami saya paling banyak kekurangan ketara dan anak saya yang eczema tu kalau Cik Jo boleh tunjuk gambar tadi kan. Anak saya sekarang dah nak masuk 5 tahun lah. Masalah eczema dia dan dia ada juga DCPD. Jadi bila ada DCPD lebih kurang dalam 5-6 jenis ubat dia tak boleh makan, antibiotik. Dan orang kata macam kalau ubat sabuk pun banyak steroid kan, jadi tak boleh untuk kanak-kanak, tak bagus untuk kulit dia. Jadi saya bagi permulaan dia jadi eczema tu di kepala. Kepala dia jadi kronik sampai doktor takut rambut tak tumbuh sebab terlalu dalam. Dia luka sebab budak kan kuku tajam suka garu kan. Garu berdarah jadi nipis. Jadi takut rambut tumbuh. Tapi izin Allah saya guna solution. Saya ambil VR4 capsule tu, saya bubuh dalam minyak kelapa yang kita masak sendiri. Kalau orang Kedah panggil minyak nyok lah nak. Okay. Kita bubuh dalam tu dalam 7 biji dalam botol kecil lah. Saya buat minyak rambut. Izin Allah rambut tu nampak rambut lebat kan. Di kepala tu semua dah hilang. Dia kat belakang tu lah. Yang tu saya tabuk VR4 tu. Saya tabuk VR4 tu alhamdulillah dah makin kurang lah sebab tak silap saya pun tak pandai sangat perubatan untuk sains dia kan. Dia ikut sistem imun kita. Macam anak saya sulung tu eczema 10 tahun baru hilang. Cikgu yang rawat dia, doktor yang rawat dia pun dalam kahwin baru hilang, kira berpuluh tahun. Jadi nampak perubahan dah reda. Kira cuma kita bubuh ada hitam tu pedih sikit lah. Kita bubuh di atas kulit dia sebab dia kanak-kanak kan. Jadi lepas tu untuk macam suami masalah gaut, masalah rambut dia bila dia makan hari-hari hal hitam dengan kopi dia rada istiqomah. Dia makan berat dia turun, perut dia kempis, dia power mata dia tu dah berkurangan. Kuku skam di kaki tu dah tercabut tapi dia tumbuh isi kuku tu penuh, dia tumbuh balik. Lepas tu kulit dia makin elok. Banyaklah perubahan dia, tapi betul lah dia orang kata setiap perubahan badan tu dia ada tindak balas badan kita. Satu masa tindak balas tu jangan risau. Kadang-kadang orang bila ada tindak balas dia berkata produk ni tak bagus, dia berhenti. Tapi sebenarnya tindak balas badan kita untuk buang toksik dalam badan, gula-gula basi dalam badan. Sebab suami saya mula makan tu dia pening sekali. Lepas tu dia jadi gatal-gatal, kulit gatal, jadi bisul kecil-kecil. Lepas tu amal juga semua tu licin, parut pun tak ada. Perubahan memang untuk produk Voltan sangat-sangat bagus. Dan untuk luka-luka semua kita boleh tabuk lah macam Kak Wan tadi kan. Lepas tu macam kita buat Voltan ni kita tak kira kita ni ada umur apa, tak kira kita ni ada degree ke, ada orang kata CJ yang tinggi-tinggi saja ni sekolah pun macam Pakcik 6 tahun darjah 6 tak habis. Saja ni tingkatan 4 tak habis. Berpendidikan pun tak habis. Tapi orang kata saya boleh mendapat pendapatan lebih pada cikgu. Alhamdulillah lah. Pada orang mungkin tak banyak, tapi pada saya banyak sebab saya biasa hidup susah. Macam tadi saya katalah, kalau teringin nak buat dulu baju kebaya ke kebarungan, tak ada duit, tapi saya sanggup puasa. Sampai nak duit makan tu belanja, tersimpan untuk buat tabungan untuk nak buat baju, nak upah baju. Susah adik-adik kan ramai. Lepas tu orang kata banyaklah perubahan. Jadi saya sekarang dengan dulu saya nampak perbezaan lah.
Kita macam nak beli apa teringin setiap bulan nak makan kat luar boleh. Dulu catu lah kan. Kalau nak makan yang sedap-sedap sikit ni, tunggulah gaji ke apa. Lah ni kita nak makan, okey anak nak makan apa, viral apa-apa kita boleh beli. Orang kata banyaklah perubahan daripada Volten ni. Terima kasih juga pada kita punya top leader Puan Najah Zaitun, daripada founder Datuk Ismail Cik Ali sendiri. Yang kata yang buat dapat untuk izin Allah daripada kata perantaraan lah, dapat produk halal hitam ni lah. Saya pun tak sangka perubahan itu tambah dengan kita dah ada produk vintage kan. Dulu orang panggil kita makcik, panggil kita ketuk apa semua. Alah ni boleh panggil kak ataupun adik. Perubahan wajar tak salah kalau orang yang pernah kenal saya dulu dengan sekarang ni kan. Bukan nak pasal tapi puji dia sendiri lah. Lain. Memang lain. Kemarin saya pergi sekolah yang saya pergi sebelum ni kan, sampai dia kata saya cikgu baru. Saya mengaku cikgu. Tapi orang kata macam dia yang muka lah. Kita kerana produk kita elok, cikgu-cikgu beli kan. Seronok. Kita lebih yakin betul. Kalau kita selekeh, dulu saya kalau jumpa kawan sekolah kat mana-mana di SP ni, saya akan menyorok. Saya menyorok sebab malu muka kita tak elok. Orang akan ingat benda tak elok, betul tak? Orang hak elok pun tak ingat hak tak elok tu. Menyorok, sangat menyorok lagi daripada bertemu dengan orang. Sebab tak ada confident kan. Lepas tengok selekeh je lepas menikah anak 8 macam tok semua, betul tak? Ada orang kata cucu sebab kita pun tahu masalah punca daripada kita kan. Semalam saya punya session, sebab tu semalam saya tak boleh datang. Siapa tu? Taki, tolong cari Semalam I Taki. tunjuk I punya customer punya testimoni. Dia Siapa dah punya visit suara tendon, ni? dia punya kaki lubang. Tolong mute. yang itu ada tulang nampak punya itu hari. Ya, tadilah tulang nampak saya tunjuk. Boleh. Okey, Okey, sila saya Mi. pun sebab orang tadi dari dalam kita makan produk, dari luaran kita pakai kosmetik daripada Binti. Memang orang kata perubahan dalaman dan luaran, orang kata daripada segi kesihatan dan kewangan memang untuk perubahan totally lah. Orang kata kalau kata siapa tak ambil peluang memang rugi sangat-sangat. Memang kita Saya dengar dari segi kewangan, motor pun pakai duit komisen beli betul. Lagi sikit lah berempit. Walaupun dengan motor tak, saya cerita sikit lah. Okay. Dalam bulan ni jugalah kan kereta saya road tax mati kan. Kita tak sempat nak pergi okay. Saya daripada Sungai Petani ni pergi ke pada Mesak Kuala Ketih, sampai ke Parit Panjang kurang lebih 1 jam lah. Habis produk saya bawa dengan bintik galah dekat badan, dalam tempat duduk tu penuh produk Wisiri dengan dekat sangkut lagi. Kalau tengok tak tahu lah. Bang Gali jual roti ke apa penuh. Lepas tu habis. Tak sangka nak habis. Lepas tu balik pula di Sungai Petani dan solat saja. 10 minit tu saya siap, saya pergi pula hantar di Bakai. Bulu Bakai tu nak pergi ke Datang Bukit Jalan, kalau orang Kedah tahu lah. Lebih kurang sejam juga. Derah muka tu cekang macam nasib pakai bintik. Tak burn tau. Tu kata tak burn. Tapi kata seronok kita buat kerja kan. Habis barang seronok. Patah balik, pergi hantar pula naik motor. Tapi segok tu kita punya produk tu make up kita tak mereka. Lepas tu kita lagi dalam punya okey. Lepas tu orang kata produk kita tu bagus, tahan lama kan. Lepas tu kita boleh jual produk tu dengan kita pakai tu, walaupun saya dia hantar di pondok-pondok, tapi orang kata orang tua-tua pun minat boleh dengan produk kita ni. Orang tua-tua minat. Orang kata kecantikan ni tak kira umur lah, muda ke tua ke, mesti minat punya. Mesti beli punya. Tu yang bestnya. Seronok bila buat bintik ni tak sama tunggu stok sampai ni. Duk kira-kira ada duk kalut, tapi mana aku ni. Sebab produk bintik ni tak tahu, saya tak sama nak sampai ni. Duk tanya Kak Nur, tanya mana siapa yang ada stok kan. Tak bagi. Itulah sharing saya. Kes barang boleh lah kalau ada nak tanya apa. Tu Riza pun produk bintik dia. Okey, yang tu saja. Saya sharing. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Umi. Alhamdulillah. Saya selalu juga jumpa Umi bila pergi Sungai Petani, rajin juga datang ke HQ. Sangat-sangat
teruja dengan penceritaan Umi ya. Dan bila kita tengok diri dia, memanglah kita tengok dia macam Vogue dia Vogue selalu, dia ratu kan. Jadi alhamdulillah, terima kasih perkongsian Umi. Nona ini teruskan untuk kita closing lah penceritaan hari ini. Okey, untuk yang terakhir, okey, alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih untuk founder kita iaitu Datuk Ismail Cik Ani, co-founder kita Puan Nur Zahira, top leader saya Puan Hajar Zaitun, okey, upline saya iaitu Tuan Wahid Ahmad dan juga semua anak-anak tim saya, okey, yang mana hari ini sama ada berada di dalam Zoom meeting pagi ni ataupun di luar, okey. Saya ucapkan ribuan terima kasih yang tak terhingga untuk semua juga sahabat-sahabat saya di Volten International di mana saja anda berada. Okey, tak kisahlah di grup mana, tapi tanpa kita semua, kita kata hari ni manalah kita kata ada satu kejayaan. Sebab hari ni kita satu saudara, satu sepasukan, kita perlu ada kerjasama. Bagi saya insya-Allah, okey, Volten ni akan maju lebih cemerlang di hadapan dengan Datuk. Okey, Datuk ni Tuhan izin dengan idea-idea yang cukup-cukup macam-macam. Okey, yang terbaru vintage, satu produk yang saya sangat suka dan saya kata kat tim saya kita conquer pasaran vintage terutamanya di utara. Kita kena gegak. Macam kami ni kalau rasa macam macam Umi kata tadi lah, tak sabar nak sampai sebab rupanya vintage ni bukan setakat perempuan, lelaki pun juga suka. Dan yang best sekali dia tak kira umur muda ke, tok nek ke. Macam Umi katalah, okey, kalau dulu dia kerja kantin, nak orang panggil makcik kantin. Okey, lah ni orang panggil cikgu baru pula kan. Macam tu lah. Sebab tu hari ni perubahan yang besar insya-Allah. Kita kata dengan formula-formula okey yang Datuk sediakan dengan produk-produk yang semakin hari ni banyak kan, lebih mudah lah insya-Allah kita okey bersama menjalankan kita kata sharing kita dengan orang ramai di luar sana melalui kita kata produk-produk Volten International. Dan saya rasa setakat saya hari ni pun Tuan Jo yang buat tak seberapa ni pun saya rasa dah saya boleh claim macam ni. Dengan ke depan ni kita gandakan usaha kita lagi. Okey, kita cepat-cepat sebab saya dengar tahun depan kita ada visa di Pulau Pinang. Senangnya saya memanglah takut ni, saya bukan apa. Saya rasa macam kerja keras kena ada untuk saya dan tim naik ke pentas dan kita bawa lah seramai mungkin. Okey, kita kata grup kita terutama di utara ke visa atau depan di Pulau Pinang insya-Allah. Jadi untuk hari ini itu saja perkongsian dari kami. Jika tersalah bahasa, terkasar dan sebagainya saya mohon maaf dan terima kasih banyak untuk Tuan Jo dan pihak marketing yang sudi jemput saya Kak Nona ini dan tim untuk berkongsi pada hari ini. Terima kasih Tuan Jo, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Kak Waalaikumsalam. Terima kasih ya Hajah Nona ini bersama tim yang sudi bersama kita hari ini berkongsi pengalaman-pengalaman mereka, perkongsian mereka dan kita harap perkongsian ini dapat bermanfaat kepada kita semua insya-Allah ya. Terima kasih pada semua yang menanti, pada semua yang tunggu ni, terima kasih saya ucapkan. Insya-Allah besok kita sambung lagi sesi kita pada pukul 10 pagi. Terima kasih semua, jumpa lagi insya-Allah. Hati-hati, moga kita berjaya selalu. Assalamualaikum. Volten Power. Terima kasih Tuan Jo. Terima kasih Ira. Terima kasih Cik Wan. Ya. Terima kasih semua. Terima kasih Ruslina. Lina. Ada lagu Lina ni. Ahmad Kalbar. Terima kasih. Okey. Terima kasih semua ya. Nyanyilah sikit lagu Lina tu. Terima kasih. Alamak. Lagu Datuk Syed. Saya ingat lagi Datuk Syed punya lagu. Kalau Lina ingat. Macam mana lagunya? Lina. Something like that lah. Tapi teringat lah. Orang lama Datuk Syed kenal ya. Orang baru tak kenal. Okey. Bye semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bye-bye. Bye Damia. Salam. Bye-bye. Esok masih.